Multifunction tool dalam link dekat bawah ni, korang boleh dapatkan type mana yang korang nak. Ada type A, B, C sampai type H kot, tak salah aku. Okey, yang ni type A. Yang ni basic punya. Dia ada hammer, ada kuku kambing. Dekat atas ni ada lubang tau. Lubang ni untuk kita masukkan mata screwdriver. Mata screwdriver dia dibagi 3. Ada 2 mata bunga, ada 1 mata kapak. Korang boleh pilih je. Lepas tu boleh gunakan mana-mana yang korang nak. And then apa yang best dekat tangan dia ni? Tangan dia ni bukan kosong tau. Tapi sebenarnya kat sini ada banyak lagi barang-barang. Okey. Yang pertama, dia ada pisau yang sangat tajam ni. Kita simpan balik. Tajam, bahaya. Yang kedua, yang ni dia ada macam-macam. Dekat bahagian bawah ni dia ada tempat untuk kita buka penutup botol kicap, ada spanner kecil kat sini, ada gergaji kecil. Gergaji kecil ni sesuai untuk kita siang kulit ikan ke, dan kat atas ni ada tempat untuk kita buka penutup tin susu ataupun sardin, dan juga ada pencongkil yang kecil dekat sini. Yang ni kita juga boleh jadikan sebagai screwdriver mata kapak. Yang ketiga ni yang paling best dekat bahagian tangan ni. Bila kita buka je, dia ada satu plier, yang mana plier ni kita boleh gunakan untuk kepit apa-apa, dan kita juga boleh gunakan untuk potong kabel ke apa, gunakan cutter dekat bahagian bawah ni. Dah habis guna, kita boleh tutupkan balik dan simpan dalam beg yang dia bagi. Lepas tu boleh standby je dekat rumah. Letak dekat dalam toolbox ke. Link yang dekat bawah, boleh pilih daripada type A sampai type H. Terpulang mana yang korang suka, okey? Mantap.